Bonda Rozita Ibrahim sarapan dengan niat bersedekah. Sedekah subuh untuk memberi adik-beradik makan. Pagi ini, Bonda Rozita sarapan ikan tongkol dan kuih tiaw goreng. Assalamualaikum sahabat followers. Dan hari ini Bonda bersarapan dengan niat untuk bersedekah. Ini adalah sedekah subuh yang saya bayangkan untuk memberi makan kepada adik-beradik saya. Dan rumah hutan sekarang dah tak ada banyak pembangunan, lebih kepada agriculture, iaitu pertanian dan juga perikanan. Ayam, saya nak buat bisnes tu. Yang ni adalah sarapan pagi kami. Ini ikan tongkol lagi ya? Ikan tongkol masak orang Madura. Ini mi tiaw Bonda masak. Yang tu apa dia, popedem. Dan juga bawang goreng, telur separuh masak. Ini semua produk suplemen yang saya siapkan setiap hari untuk saya dan suami saya. Dan yang paling penting sebelum kita bersarapan, saya akan makan buah dulu. Okay.